nama saya Husniatul Adawiyah binti Abdul Samad. Boleh panggil saya Y. Saya adalah pemilik perniagaan kepada Dali Enterprise dan produk utama saya adalah kek lapis by Y. Saya mula berniaga pada tahun 2012. Masa tu saya berniaga dan bekerja. Saya home baker. Dan pada tahun 2014 saya balik ke rumah, ke kampung sebab masa tu kita PJJ dengan suami. So saya balik ke kampung, sekarang saya nampak ada banyak usahawan, ada banyak IKS dengan satu produk mereka yang utama. Dan masa tu saya pun teringin nak jadi usahawan, saya teringin nak berdaftar dengan agensi, saya nak dapat bantuan peralatan semua. Dan saya pun mulalah mencari produk. Pada tahun 2017, saya berjumpalah dengan kek lapis. Saya pilih kek lapis sebab saya rasa persaingannya tak berapa banyak. Dan saya memang seorang yang sukakan benda yang kreatif. Saya suka bermain dengan colour, saya suka tengok layer-layer yang cantik ni. Dan pada tahun 2019, saya mula berniaga di belakang rumah. Saya buat bengkel kecil comel kat belakang rumah tu. Dan saya ada 4 orang staff yang memang kita buat produk kek lapis saja masa tu. So, bila permintaan makin banyak, rumah dah tak tertampung, dah bengkel pun dah tak tertampung, kita pun berpindah ke kedai. So, kedai lebih besar, permintaan pun lebih banyak dan kita pun bertambahlah staff lagi. Saya dapat bantu penduduk sekitar, ibu tunggal untuk bekerja dengan kita. Dan waktu tu saya ingat lagi, masa PKP, ramai orang susah nak cari kerja. Student-student baru habis belajar pun tak dapat kerja. Jadi mereka lah yang banyak membantu saya dalam memperkembangkan lagi perniagaan kek lapis saya. Saya mula mencari ejen masa tu. Masa tu saya dapat ejen ramai juga dekat satu Malaysia dan produk kita dikenali di seluruh Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Saya sangat bersyukur menjadi usahawan bimbingan Pharma. Melalui Pharma, saya dapat banyak grant. Saya dapat grant peralatan, saya dapat grant packaging, saya dapat macam-macam. Antara grant yang saya dapat adalah grant Agropreneur Muda. Masa tu tahun 2022, saya dapat freezer, saya dapat mixer, memang sangat-sangat membantu saya. Dan pada tahun 2024, saya dapat bantuan daripada segi bimbingan ilmu e-commerce. Pharma pilih 80 company dan saya adalah salah satu company yang terpilih dari seluruh Malaysia. Memang sangat berbangga masa tu. Kami diletakkan di bawah TikTok Shop Malaysia dan juga Shopee Shop Malaysia untuk membantu perniagaan e-commerce kami. Dan memang melalui grant tersebut, saya dapat banyak voucher yang boleh saya beri kepada customer-customer yang membeli melalui platform tersebut. Selain daripada itu, saya juga dapat bantuan grant packaging. Saya dapat kotak kek lapis yang cantik dan eksklusif. Terima kasih Pharma sebab kek lapis saya dah dapat baju baru. Kini kek lapis by Y boleh didapati di dalam platform TikTok Shop, Shopee dan juga Agrobazaar. Tapi paling saya nak tekankan adalah dalam Agrobazaar. Agrobazaar adalah di bawah Pharma dan saya selalu dapat banyak kupon yang Pharma beri kepada saya untuk saya berikan kepada customer. Customer pun sangat suka sebab diorang dapat beli kek lapis saya dengan harga lebih murah daripada market. Terima kasih Pharma. So, kepada usahawan di luar sana, jangan takut nak mulakan perniagaan. Kalau anda ada produk, anda boleh sahaja berdaftar terus dengan Pharma. So, kita perlu berilmu untuk memulakan perniagaan kita supaya bisnes kita senang fly high. Kepada Pharma, terima kasih sebab dah membantu produk kami dan saya untuk lebih lagi berkembang. InsyaAllah selepas ni kalau saya dah dapat halal, saya harap Pharma pun akan bantu saya untuk eksport ke seluruh dunia pula.